Pernah tak anda terfikir macam mana sebuah syarikat, sebuah syarikat perniagaan boleh pegang dan lepas tu serahkan satu negeri? Bunyi macam pelik kan? Tapi itulah yang betul-betul terjadi dekat Sabah pada tahun 1946. Hari ini, kita akan kupas kisah di sebalik penyerahan syarikat Borneo Utara British atau kita panggil SBUB je kepada kerajaan British. Percayalah, ceritanya lebih kompleks daripada yang kita sangka. Tapi, sebelum kita selam lebih dalam, khas untuk adik-adik pelajar yang tengah bersedia untuk SPM, anda boleh terus uji faham tak topik ni. Pergi je ke laman web yang ada kat skrin atau scan QR code ni, boleh terus buat latihan soalan-soalan gaya SPM. Inilah cara paling power nak pastikan apa yang kita bincang hari ni lekat dalam kepala. Okey, ini dia plan kita untuk hari ni. Mula-mula, kita tengok keadaan Sabah lepas perang. Memang teruk. Lepas tu, kita siasat kenapa SBUB angkat bendera putih dan apa pula agenda Britain sebenarnya. Yang paling menarik, kita akan rungkai misteri kenapa orang tempatan macam senyap je. Akhir sekali, kita tengok macam mana semua ni menjadikan Sabah sebuah tanah jajahan mahkota. Jom mulakan. Baiklah, jom kita mulakan. Bayangkan, kita patah balik ke 26 Jun 1946. Perang Dunia Kedua baru je tamat. Tapi bagi Sabah, parut peperangan tu sangat dalam. Syarikat yang tadbir Sabah masa tu, SBUB, tengah pening kepala hadapi satu krisis yang sangat-sangat besar. Ini bukan cerita main-main ya. Cuba bayangkan bandar-bandar utama macam Sandakan, hancur lebu, tinggal debu je. Ekonomi lumpuh habis. Dan isu paling besar sekali, SBUB. Kena ingat, ini syarikat tau, bukan kerajaan. Langsung tak ada duit nak bangunkan balik Sabah. Mereka dah dekat nak bankrupt dan dah tak mampu nak tadbir negeri tu lagi. Jadi, bila keadaan dah teruk macam ni, apa pilihan yang SBUB ada? Ini bukan lagi soal nak untung rugi, tapi dah jadi soal hidup atau mati untuk syarikat tu. Mereka terpaksa ambil satu langkah yang drastik. Kalau nak cari satu sebab utama, inilah dia. Senang cerita, SBU dah pokai. Kos nak bina balik Sabah lepas kena bedal dengan Jepun tu terlalu tinggi, memang tak masuk akal untuk sebuah syarikat nak tanggung. Jadi pendek katanya, mereka memang tiada pilihan lain. Serahkan Sabah tu satu-satunya jalan keluar yang ada. Tapi kan, orang kata dalam setiap masalah ada peluang. Masa SBUB tengah nazak, kerajaan British pula nampak satu peluang keemasan. Bagi British, ambil alih Sabah ni bukan satu beban, tapi satu langkah strategik yang sangat cerdik. Cuba kita fikir dari sudut pandang British sekejap. Empire mereka masa tu tengah mengecut. Tanah jajahan besar macam India dan Burma dah nak merdeka. Tiba-tiba, Sabah yang kaya dengan kayu balak, getah, macam-macam lagi, terhidang depan mata. Ini peluang sempurna, dapat sumber bahan mentah, dapat pasaran baru dan paling penting, dapat kekalkan kuasa mereka di Asia Tenggara. Memang satu langkah yang bijak untuk mereka. Jadi, nampak tak? Satu peristiwa penyerahan tapi ada dua cerita yang sangat berbeza. Bagi SBUB, ini pasal nak lari dari masalah, nak lepaskan satu beban kewangan yang tak tertanggung. Bagi British pula, ini adalah soal cita-cita, nak luaskan kuasa dan pengaruh. Satu terdesak, satu lagi berstrategi. Sekejap ya, kalau anda rasa penerangan ni membantu anda faham, apa kata bagi kami satu like? Kongsikan dengan kawan-kawan dan yang paling penting, jangan lupa subscribe dan tekan loceng tu sekali. Sokongan anda sangat penting untuk kami terus hasilkan lebih banyak lagi kupasan macam ni. Okey, sekarang kita sampai ke bahagian yang mungkin paling menarik dalam keseluruhan cerita ni. Selalunya, bila satu negeri bertukar pemerintah, mesti ada bantahan, ada protes kan? Tapi, apa yang berlaku di Sabah, sebaliknya, sunyi sepi. Ini dia teka-tekinya. Kenapa senyap? Kenapa tak ada bantahan besar-besaran macam di Sarawak? Adakah orang Sabah setuju je? Ataupun ada sesuatu yang berlaku di sebalik tabir yang buatkan suara mereka tak kedengaran? Jom kita siasat. Sebenarnya, jawapannya ada pada gabungan beberapa faktor. Pertama, ramai orang biasa masa tu tak faham pun apa implikasi penyerahan ni. Kedua, persatuan-persatuan tempatan yang ada pun lemah, tak cukup duit dan tak ada pemimpin yang betul-betul berpengaruh. Tapi, faktor paling besar mungkin sekali adalah tindakan British sendiri yang secara senyap-senyap pastikan tiada penentangan yang boleh tumbuh. Yang ni memang licik. British tak guna kekerasan, mereka guna cara halus bagi gula-gula. Pemimpin-pemimpin tempatan yang ada potensi menentang, mereka tawarkan jawatan dalam kerajaan bagi naik pangkat, kiranya macam beli kesetiaan mereka. Bagi yang degil sikit, mereka proses pindahkan ke bandar lain, terus terputus hubungan dengan pengikut. Bijak kan? Macam cabut rumput sebelum ia sempat membesar.
Jadi, apa kesannya semua ni? Selepas penyerahan pada 26 Jun 1946 tu, apa yang berubah untuk Sabah dan masa depannya? Dengan penyerahan tu, status Sabah berubah serta-merta. Ia bukan lagi negeri di bawah syarikat, tapi dah jadi sebahagian rasmi daripada Empire British. Statusnya menjadi tanah jajahan mahkota. Maksudnya, pentadbiran Sabah sekarang diletakkan terus di bawah seorang governor yang dilantik oleh London. Secara ringkasnya, pusat kuasa dah berpindah dari Sabah ke London. Ya, memang ada kestabilan, ada pembangunan semula, tapi ada harganya. Peluang untuk orang tempatan pegang jawatan tinggi dalam pentadbiran jadi sangat terhad. Ini secara tak langsung mewujudkan satu jurang pengalaman yang besar. Satu cabaran yang Sabah terpaksa hadapi bila tiba masanya untuk berkerajaan sendiri nanti. Jadi, itulah dia kisahnya. Kisah sebuah syarikat yang terdesak, sebuah empayar yang bijak mengambil peluang dan suara tempatan yang berjaya disenyapkan. Untuk anda betul-betul kuasai topik ni, jangan lupa buat latihan di mcqspm.com. Ingat, pembelajaran aktif tu kunci untuk berjaya. Sebelum kita habis, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Cuba bayangkan, macam mana kalau persatuan-persatuan tempatan di Sabah pada tahun 1946 tu lebih kuat, lebih tersusun, lebih lantang bersuara? Agak-agaknya, adakah cerita sejarah Sabah yang kita tahu hari ini akan jadi sama sekali berbeza? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih kerana bersama kami.